Dekat Malaysia, kalau sebut je ikan bandaraya, ramai yang geleng kepala. Dengan rupa yang pelik, ikan ni dianggap tak ada nilai langsung. Nak bagi percuma pun orang tak nak. Tapi, korang tahu tak di belahan dunia lain, ikan ni sebenarnya emas hitam di meja makan. Di Amerika Selatan, ikan yang kita panggil bandaraya ni dikenali dengan nama eksotik koronkoro atau kaskudo. Dekat sini, ia tinggal dekat lombong atau sungai yang kotor. Tapi dekat pasar tradisional sana, ikan ni disusun rapi, dijual hidup-hidup dan jadi rebutan ramai. Jangan terkejut, walaupun kulitnya keras, isi kat dalam dia berwarna putih bersih. Teksturnya sangat lembut dan paling penting, kaya dengan protein tinggi. Di sana, ia diproses menjadi pelbagai hidangan tradisional yang cukup menyelerakan. Inilah bukti yang perspektif itu segalanya. Sesuatu yang dianggap sampah di satu tempat, rupanya sumber makanan berharga di tempat lain. Lepas tengok video ni, korang rasa macam mana? Ada rasa macam nak try tak? Follow dan like untuk lebih banyak info menarik.